Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Asma Dan saya Retan Jiko. melaporkan dari Dataran Reha SMK Dato' Haji Abdul Samad sempena Majlis Pelancaran Program Nilam dan Minggu Pusat Sumber Sekolah bagi tahun 2026. Majlis yang diadakan pada hari ini bertujuan untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan murid serta meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah. Pelbagai aktiviti menarik telah dirancang sepanjang program berlangsung bagi menarik minat murid untuk membaca dan menambahkan ilmu pengetahuan. Sambutan yang diterima daripada warga sekolah juga amat meriah dan memberangsangkan. Jom sama-sama kita saksikan. Majlis telah disempurnakan oleh pengetua sekolah Puan Nurhayati binti Kamarudin yang telah menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya melancarkan program Nilam serta Minggu PSS bagi tahun 2026. Membaca akan menjadikan kita orang yang bijak. Dalam majlis yang sama, beliau turut merasmikan portal digital PSS Al-Biruni, sebuah platform digital yang diwujudkan bagi menyokong budaya membaca dan memudahkan warga sekolah untuk mengakses pelbagai bahan serta maklumat berkaitan pusat sumber. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang program Jom Baca dan Selfie sebagai penghargaan atas penyertaan aktif mereka dalam aktiviti Galakan Membaca. Turut berlangsung ialah penyampaian anugerah ikon pembaca bestari yang dianugerahkan kepada Nur Batrisha binti Muhammad Fadil dan Azlina Putri Ayuni Tias. Manakala Nur Arisa binti Muhammad Fahmi sebagai ikon TV PSS. Salah satu pengisian menarik pada hari tersebut ialah sesi bicara buku yang telah disampaikan oleh ikon pembaca bestari Nur Batrisha yang berkongsi ulasan dan pandangan mengenai bahan bacaan pilihannya bagi menyemarakkan minat membaca dalam kalangan murid. Guru di kawasan pedalaman, walaupun Sepanjang Minggu PSS 2026, pelbagai program menarik telah dirancang untuk warga sekolah. Antaranya ialah anugerah program Jom ke PSS, program Boost Your Eins, Record Eins and Reading Mixu, pertandingan e-sport, membaca jadi amalan mulia. Giant Book Challenge, pameran dan jualan buku, Bersama buku dibaca, minda terbuka, Sedasa Got Talent, depan yang serta Bengkel Bersama Tuan Oneh. melangkah masa depan yang berjaya. Diharapkan program seperti ini dapat melahirkan murid yang lebih berilmu, kreatif dan mempunyai minat membaca yang tinggi dalam kehidupan seharian. Saya Retan Jiko. Dan saya Nur Ain Asma Melaporkan untuk Sedasa TV sempena Majlis Pelancaran Program Nilam dan Minggu Pusat Sumber Sekolah. Sekian, terima kasih. Minda terbuka.